Pernah tak terfikir, kenapa Malaysia tak buat bangunan paling tinggi di dunia? Alang-alang dah bina Merdeka 118, kenapa tak kalahkan Burj Khalifa terus? Dulu, Malaysia pernah jadi nombor 1. Tahun 1998, Menara Berkembar Petronas mencalarkan ego bangsa Amerika apabila ia meminta Sears Tower di Chicago untuk menjadi bangunan paling tinggi di dunia. Sampai ada budak sekolah mereka tulis surat merayu-rayu supaya gelaran itu dipulangkan semula kepada Sears Tower. Memiliki bangunan tertinggi di dunia memang dianggap simbol kemegahan sesebuah negara. Tapi ramai yang tak tahu, dari sudut ekonomi, kemegahan ini membawa sumpahan. Kalau tengok sejarah, setiap kali manusia bina yang paling tinggi, mesti ada harga atau pengorbanan yang perlu dibayar. Empire State Building siap, Great Depression. Menara Petronas siap, krisis kewangan Asia. Burj Khalifa siap, krisis kewangan global. Sebab itu wujud istilah yang dipanggil skyscraper curse atau sumpahan pencakar langit. Tapi, ia bukanlah bermaksud pencakar langit membawa bala. Cuma ia adalah petanda bahawa bala mungkin tiba. Ini kerana pencakar langit tertinggi selalunya dibina semasa ekonomi sedang rancak dan masa duit tengah berkepuk. Dan itu jam jugalah manusia overconfident. Pelabur dan kerajaan berhabis bilion ringgit demi projek mega sebab masa tu mereka rasa kekayaan takkan habis. Tapi masalahnya, pencakar langit ambil masa bertahun nak siap. Dan bila dah siap, dunia dah berubah. Duit dah kering, hutang dah menimbun dan rakyat mula sesak. Sebab itulah kalau ada mana-mana negara plan nak buat pencakar langit tertinggi, kita kena hati-hati. Sebab itu adalah petanda bahawa ekonomi berada di puncak. Bila di atas puncak, tunggu masa saja untuk jatuh. Macam buah yang dah habis masak atas pokok, nampak ranum, nampak besar, tapi kita tahu ia akan gugur. Sebab tu hari ni, banyak negara termasuk Malaysia dah malas nak kejar nombor 1 tertinggi. Merdeka 118 sendiri masih perlukan penyewa besar macam Maybank untuk pastikan menara tu tak kosong dan supaya dapat balik modal. Kalau kedua tertinggi pun dah sesak, apatah lagi kalau Malaysia nak bina yang paling tinggi. Namun, nun jauh di padang pasir sana, masih ada lagi yang tak serik-serik. Arab Saudi dah sambung semula pembinaan Jeddah Tower selepas hampir sedekat terbengkalai. Pak Arab masih bercita-cita nak buat bangunan tinggi 1 kilometer. Selepas ni, kalau pergi umrah atau haji, bolehlah kot singgah menara ni. Cuma risau jugalah, apa pula sumpahan yang akan terjadi pada dunia?